Tun apa? Budu. Tak dah tunjuk kau. Ya tak dah. Guys, Abai ada kerja dekat Telemong hari ni. Ada nak pergi homestay, nak tengok homestay untuk program Lantana dengan tim lah. Bila dia ikut Tajin ni, nak pergi ke Telemong sana. Lepas tu terus ke apa ni, ke mana. Tapi Abi berhenti dekat Kampung Getang. Kampung Getang ni guys. Sana ke Kuala Berang. Sana nak pergi ke Telemong lah. Telemong. Abi nak berhenti makan nasi tu kejap. Tapi Abi tengok kedai dia okey, vibe kampung. So Abi buat video lalu lah, alang-alang kan. Alang-alang kita buat video lalu macam biasalah. Tengok suasana dia guys. Ada pokok-pokok pokok doku. Kedai makan Mira. So kita tengok kenapa ada kedai dia. Gitu. Ni dia kata tadi kan, nak okey awak air sorang ke? Kuli je okey. Awak air sorang ke? Air sorang lain depan sorang. Adalah okey. Kenapa? Okey, makanan dia ada. Makanan dia. Ni nasi kabu. Ni ayam goreng. Ayam. Oh, sedap kan kabu dia tengok. Minyak dia guys. Kenapa sedap sini? Biasa nasi kabu lah. Nasi kabu lah. Okey, lagi ada benda lagi? Oh, ni ada. Oh, mi goreng, nasi lemak pun ada kau. Oh, okey. Nasi kuning ada, habis dah ni. Nasi dagang ada. Apa nasi dagang dia? Kuah dia guys. Apa kuah dia? Ni kuah nasi dagang kau sama lah. Ni tu sama je. Ni acun nenah. Nasi tu nasi apa? Ni nasi minyak. Nasi minyak. Nasi minyak ada. Nasi minyak apa ni, air goreng ah? Ayam goreng. Ayam gula. Lepas tu daging gula. Daging gula. Oi. Nasi minyak daging gula guys. Ayam gula pun ada guys. Ayam gula pun ada. Okey. Laksang. Laksang Pak Yah buku. Pak Yah buku. Besar. Ni kuih kata. Okey, baik. Kalau gitu saya nak makan dia. Mira siapa? Toke. Dah. Okey. Awak nama dia? Nah. Abi nak patut nak recommend Abi makan dia. Nasi kabu. Nasi kabu se. Dia nak kasih lemak ni nasi kabu. Dia kata nasi kabu kita try nasi kabu dia. Carok lada tak ada gula. Habis dah ke tak buat? Tak ada rezeki ni. Oh gini je. Okey. Tu dia. Oh, comel kat bekas tu dia. Kabu dia kan, nasi warna biru. Ini dia. Ayam apa ke? Tu ada. Tu apa? Budu. Tak dah tunjuk kau. Ya tak dah. Ni tumis belakang. Yalah. Okey. Ni apa? Ni sambal. Sambal lada ah. Macam So nak kepuk? Kepuk nak mesti. Kepuk kena ada. Ada kepuk dah jadi. Okey, nak makan mana kita Luar. Kita makan luar lah. Kita makan luar. Ambil kepuk sudah. Okey. Kita makan luar. Oh, makan nasi. Okey. Ini kurang manis. Lepas tu kosong sudah. Okey lagi. Sorry mak guys. Kepuk dulu guys. Cukup lekat kalau kira ni kan. Kabu cumanya solok lada tak ada. Terima kasih nak Bismillahirrahmanirrahim. Maria sekarang. Cak rumah Maria. Kampung Getang dekat tepi jalan. Makan nasi. Tengok kakak. Udah dah. Awal. Mau kita ke tu mana je? Bangga Beradung. Ni tengah donat kali. Donat pula. Aku dah beli donat. Pedak pakai donat dia. Donat. Batik aku rasa rambut. Okey guys, selesai dah bagi makan di Kampung Getang ni, di kedai makan Mira. Okey, mana pergi lalu kat ni tu singgah-singgah. Dia dekat dengan Timbang Sawit je guys. Okey. Jangan lupa like, comment, follow and share. Kabar lagi kedai mana habis lagi, insya-Allah. Habis akan sampai. Check it out.